rakyat mahu melihat bahawa undang-undang ni sama di segi semua orang. Itu perkara yang dijamin dari segi perlembagaan dan juga diangkat sendiri oleh nilai-nilai Islam itu sendiri. Mana mungkin satu undang-undang dilaksanakan di satu pihak, tapi daripada pihak lain cuba dialihkan dengan persepsi-persepsi yang macam ni lah. Jadi isu haram dalam konteks yang digunakan oleh masyarakat awam adalah sebagaimana yang digunakan dalam konotasi-konotasi mereka yang biasa, iaitu mana-mana tindakan ataupun perbuatan yang melanggar undang-undang dianggap sebagai haram. Pemburu haram, penceroboh haram, pendatang haram dan sebagainya. Ini adalah benda yang memang dah diterima. Jadi bila kita sebut binaan rumah ibadat yang haram, kuil yang haram, ia bukan bermaksud agama itu, tapi adalah bermaksud kepada binaan, struktur fizikal yang dibangunkan secara tidak sah. Jadi bila ada pihak terutama yang dikesali, mereka yang memimpin parti-parti politik, mereka yang menjadi wakil kepada masyarakat, khususnya masyarakat berbangsa India, beragama Hindu, berkaitan isu ini adalah isu-isu yang cuba untuk menimbulkan ketegangan di antara agama, itu tidak patut. Dan sepatutnya mereka dengan kewarasan mereka, kebijaksanaan mereka, mereka meredakan. Bukannya mereka cuba untuk mengapi-apikan lagi apa yang sudah pun menjadi satu perkara yang sensitif dan hangat dalam perbincangan masyarakat secara umum.